ada sebulan lebih. Tak tinggal bersama? Daripada Ogos. Dan Ogos sampai sekarang. Agaknya sebulan lebih. Yalah, kadang-kadang ada pasang surut kan. Dan saya pun tak tahulah macam mana, tapi saya masih sayangkan keluarga saya masih sayanglah keluarga saya tu. Tak komen kot, mungkin salah faham lah. Salah faham pihak. Tak ada, sebenarnya ikut arahan, tak ada salah faham, misunderstanding lah. Macam tadi doktor kata pasal surut asam garam rumah tangga tu biasa lah kan. Dulu adalah sikit hikam, lepas tu dah okey kan doktor? Masa pertama tu kan adalah sikit kan. Pregnant kan. Dan dah balik kan. Maksudnya waktu lah kita berborak, masa tu pun bawa saya pergi makan, tak adalah bergaduh macam ni kan. Macam orang gaduh tu tak adalah. Tak ada. Saya tak nampak langsung perceraian ni akan berlaku. Memang saya tak nampak, memang saya tak jangka.